Pengalaman kau tentang hutan hanyalah ikut trek yang orang dah lalu. Beribu-ribu orang dah lalu sebelum kau. Kemudian kau lalu. Engkau tak tahu benda-benda pun. Otak engkau hanya ingat laluan yang kau dah lalu dalam hutan. Laluan yang ada trek yang telah pun dibersihkan. Tapi kalau jadi apa-apa dalam hutan, kalau engkau tersalah arah, masuk tempat lain, engkau boleh balik. Engkau tak boleh balik pasal engkau tak tahu hukum alam macam mana. Engkau tak tahu hukum rimba macam mana. Jangan sembang kita kaki masuk hutan. Kita penuh dengan pengalaman. Kita nabik diri, kita angkuh. Tapi kita baca peta pun tak pandai. Macam mana engkau nak mandi dalam hutan? Balik kampung je sembang dengan kawan. Aku hiking sana, aku hiking sini. Tunjuk gambar. Tapi realitinya, otak engkau kosong. Tak ada benda pun yang kau pandai. Boleh kau jalan dalam hutan yang tak ada denai. Macam aku buat dalam jungle solo survival. Apa kau ingat aku dalam jungle solo survival bergerak dalam hutan ada denai? Ada track? Tak ada semua tu. Tanpa denai. Macam mana boleh balik? Ini dia kompas. Pasal apa kalau kau tengok balik tiap tahun, siapa yang hilang dalam hutan? Siapa yang sesat dalam hutan? Geng hiking, bukan geng jungle survival. Ini kau yang setakat pengalaman kau atas trek. Wah, kau punya sembang bukan main padu. Kau banyak pengalaman. Bila orang tegur je kau banyak pengalaman. Saya hiking dah 10 tahun. Saya hiking dah 17 tahun. Saya hiking dah 25 tahun. Saya hiking dah 30 tahun. Jangan belagak sombong lah. Aku ulang sekali lagi pengalaman kau hanyalah atas trek yang telah dibersihkan. Yang mana sebelum tu dah beribu-ribu orang lalu. Sebelum kau lalu, berani kau tabik diri kau dengan hutan Angkuh betul kau ni. Engkau dah tak tahu baca kompas. Survival pun kau tak pandai. Tiba-tiba kau sesat dalam hutan. Apa? Kau ingat suhu hutan pada waktu malam macam dalam bilik engkau ke? Hutan lebih menyesakan pada waktu malam. Lebih menggerunkan pada waktu malam. Lebih membunuh pada waktu malam. Ambil pelajaran. Kau nak ke orang jumpa jasad kau dalam hutan dah tak bernyawa? Dah tinggal rangka. Kau nak macam tu? Kau mesti ingat. Betapa ramai yang mati dalam hutan bukan sebab dibunuh haiwan buas. Tapi mati dalam hutan sebabkan ego mereka sendiri. Ego yang macam mana? Engkau tak nak belajar ilmu hutan. Kau tak nak belajar ilmu kompas. Kau tak nak belajar ilmu baca peta. Kau tak nak belajar ilmu survival. Engkau kosong semua tu. Tapi sembang cukup padu.